Hari ini kita nak buka kotak Vivo Y04. Telefon bajet tapi specs dia padu guys. Jom kita tengok apa yang padu sangat kat dalam kotak ni. Inilah dia, star of the show. Reka bentuk dia sangat rata guys. Flat je, tapi kamera bulat dia tu nampak tak berkembar macam mata abang JPJ sentiasa memerhati korang kat atas jalan. Kalau korang pegang dia sangat-sangat ringan, tak nampak murahan langsung, tapi yes, harga dia tak adalah buat korang ikat perut makan Maggi setiap hari. Ada jack audio 3.5mm, screen 6.74 inci 90Hz. Nak scroll TikTok memang awesome guys. Jom kita check pula isi kotak. Buka-buka dia kasih kita casing percuma guys. Buku manual dia. Kita semua tahu akan jadi kipas kecemasan bila blackout nanti. Kabel USB-C warna putih, SIM ejector, nampak kecil tapi berjasa sangat benda lah ni. Kita ada pengecas 15W, tak turbo tapi memang steady guys. Battery aspek 5500 mAh. Ini bateri tahan lama guys. 2 hari Netflix boleh, scroll IG boleh, FB, Twitter, Threads, YouTube, Be Real, semua you name it masih on. Kamera dia pula guna siang hari pun lawa, malam hari pun cantik. So inilah unboxing ringkas Vivo Y04. Kalau korang nak telefon bajet, bateri kebal, design kemas, carilah handphone ni. Jangan lupa like, komen telefon bajet apa lagi korang nak Budi test. Dan subscribe supaya korang tak terlepas video terbaru. Jumpa lagi, Budi sign off. Peace.